Bara Semenanjung Malaysia ni dah masuk kali yang ketiga. Kami memulakan perjalanan daripada selatan menuju ke pantai timur, kemudian menuju ke utara dan disudahi melalui barat Semenanjung. Ikuti kisah perjalanan kami 5 hari 4 malam mengelilingi Semenanjung Malaysia hingga selesai. Selesai di Perlis, kami ke Kedah. Plan kali ini nak naik Gunung Jerai. Dari Perlis, perjalanan menuju Gunung Jerai mengambil masa lebih kurang 2 jam. Sebenarnya, homestay kami berada di Tapah Perak, 350 km dari Perlis. Kalau ikutkan, nak terus ke sana. Tapi rasa macam awal lagi nak check in homestay. Walaupun masa sebenarnya tak berapa nak banyak. Tapi dah alang-alang, pergi je lah. Tapi yang alang-alang itulah yang jadi hari ini panjang. Tiba di homestay jam 1 pagi. Nak tahu apa jadi, tengok sampai habis. Pada jam 2.30 petang, Alhamdulillah, kami sampai di Gunung Jerai. Hai, masuk je dong. Oh, sebab hai, bintang ni adalah agak-agak. Sekarang ni dah sampai kat Gunung Jerai, guys. Selamat datang Gunung Jerai. Ku ukir namamu di awan Gunung Jerai. Lepas tu, kita singgah dekat surau. Tolak kejap. Untuk motosikal, bayaran tak dikenakan. Motor terus je boleh bawa naik atas. Maka bermulalah perjalanan kami mendaki Gunung Jerai. Perjalanan sejauh 12 km. Alhamdulillah, akhirnya kami sampai juga di atas. Bang, kiri minta bang, kiri dulu bang. Kiri minta bang, kiri dulu ada. Ya, apa tu bang? Dah pergi mana ni? Motor boleh masuk eh? Dia tadi cakap mau motor terus tak? Okey, motor boleh masuk atas. Bayar seorang RM2. Lepas tu parking di luar pagar. Sekarang ni kita berada di 1000 meter daripada aras paras air. Nampaknya motor temperature naik,
Cari kipas. Lepas tu Aku ada bawang ni. minyak kurang. Buang ni tu brake. Apa yang cair? Minyak jumbo kelas. Kipas kau cair? Dapatnya kipas cair. Yang ni anak gajah. Okey. Belilah Honda. Sekarang ni dia nak naik atas. Motor apa bang? Sisi tu dulu. Motor apa bang? Motosikal. Dan kisah perjalanan kami yang panjang hari ini bermula dari atas Gunung Jerai ni. Mana kau? Kau tanya, tak cuba tanya daripada mana aku tahu. Daripada mana kau tahu? Ha? Dari mana? Tu, sana tu. Apa ni baran ni? Ini baran mal bukannya. Ada apa kak? Ada berapa? RM1. Berapa lama boleh ambil gambar? 10 minit. Ayah. Alah, kita orang ambil gambar lompat-lompat kak, macam mana? Tembak bang. Tak aku lompat. Golek kena dia. Cari gambar tak ada. Habis ni dia kena pulang balik ke? Sarung nak sudah tak dia pakai buang. Kau pakai buang. Okey. Pakai pasal buang kau. Yes ah. Yes lawak ni. Yes. Tadi dah lawak pasal surau. Ukir namamu di awan gunung jerai. Video ke gambar? Video. Okay, sekarang ni dekat atas. Dia punya apa? Nama ni. Dia punya apa nama benda ni? Share view lah dia. Lepas tu kena pakai ni. Sarung. Dia nampak lah dia punya ni bawah. Tengah betung guys. Cuma dah sampai dekat sini petang kan. Kalau pagi mungkin ada awan-awan ni sini. Jabatan yang dekat apa tu, yang tak boleh masuk tu jabatan tu. Nampaklah pulau tu, pulau-pulau. Cari suku banyak tadi. Jadi tengah nak repair motor Din. Sekarang motor dia punya kipas cair kena dekat head. Jadi nak repair tu. Pemain kita ada, pemain Kamal. Ni lagi binang. Pasal dia. Masih lagi dekat atas Gunung Jerai. What happened to you? Oh no ni. Lutut berlaga dengan tayar. Nampaknya kami kena cari bengkel di bawah nanti. Rasa menyesal pula tak pergi ESR dekat Kanga pagi tadi. Betul pakai lecet. Kabut pula. Terus pak. Seluar nak curang. Turun memang jimat. Kita hanya menggunakan kuasa graviti saja. Bermulalah kisah kami mencari bengkel. Sekarang ni ada dekat Ahwat Bikers ni. Cari radiator, tapi radiator yang si Dino nak tu tak ada. Ada radiator standard je. Sekarang ni tadi bengkel tu kata kat depan Safinak tu ada belok kanan. Tak jauh kata dia. Cuba tanya itu. Sekarang ni Dino pergi deal kat kedai yang tadi telefon tu. Nak dia betul-betul lah sama ada tak ada barang tu. Tak tahu kenapa barang-barang Honda RS ni susah nak dapat di kawasan utara.
Buas kami Google cari bengkel. Akhirnya dapat satu bengkel Lian. Jaraknya lebih kurang 10 km. Bagus. Hujan? Ha. Ya, hujan. Jalan paling dekat. Kalau tak 5 jam lebih, 6 jam. Tunggu jangan. Dah lalang sampai. Tukar minyak hitam sekali lah. Tukar minyak hitam. Motul 12.50. Sesuai untuk jalan jauh. Dan di sini kami jumpa hidden gems. Suasana petang di sawah bendang. Dengan hijau sawah padi, latar belakang Gunung Jerai, memang tak sangka boleh sampai kat sini. Motor Dino masih belum settle sepenuhnya, walaupun dah siap pasang, tapi masih kena modify sikit sebab esok perjalanan masih jauh. Jadi kami cari tempat untuk repair semula. Sekarang ni ada dekat DIY Gua Cepedak. Cari spana untuk adjust balik. Tadi kat kedai tu boleh buat, cuma dia punya adjust tu tak betul. Lepas tu dia punya fork Dino pun terlampau lembut. Jadi nak kena naikkan sikit dia punya fork dia tu. Kemudian komen kita akan mencari barang-barang yang perlu baju besi. Tak. Gaji hati aku. Duit banyak habis tadi. Hai. Macam mana motor dia kau habis pula? Tak dapat napau. Aduh. Okeylah. Kita pusing-pusing cari spana nanti. Ingat nak sembahyang dulu. Dekat sebelah ni ada masjid. Kita buat motor kat situ juga. Lepas tu baru pergi ke homestay. Ada lagi 4 jam homestay. 200 lebih kilometer dekat tapas sana guys. Sekarang ni ada kat Masjid Al-Wusta Gua Cepedak. Baru lepas pergi DIY tadi, komen nak modify balik pasal dia punya radiator tu terlampau dekat sangat dengan mudguard. Lutut aku out. Terlampau dekat sangat dengan mudguard. Tu. Jadi dia nak naikkan sikit dia punya fork depan. Fork depan ni dia aftermarket. Jadi dia lembut. Jadi nak naikkan sikit lah. Ni? Kalau dia punya dapat jarak. Alamak. Banyak sikit pun okey dah. Okay, motor dah settle. Radiator dah tarik ke dalam sikit. Header kamal. Lepas tu fork pun aku dah naikkan sikit. Jadi ni ada clearance
yang lebih besar lah. Tapi owner back depan jangan terlampau menunjuk sangat lah. Owner lepas ni kat taxi dah boleh up. Alhamdulillah, settle motor Dino. Masa ni jam dah pukul 9 malam. Perjalanan kami ke Tapah ada lagi 4 jam dan kami sampai di homestay pukul 1 pagi. Okey, sekarang ni ada dekat sepadan Pahang Negeri Sembilan. Sana Pahang, sana Negeri Sembilan. Ni sepadan betul-betul tengah ni. Jadi ni aku tak tahu ni Pahang ke Negeri Sembilan aku tak tahu. Nanti aku tengok. Nak wuduk je. Dah hujung-hujung ni asal.